Dah pergi Mak Mariam. Kan Mama dah cakap. Dia dah bertunang, Ma. Hah? I hope you're happy, Ma. But he kills your brother, Farhan. Dia yang bunuh ke Mama yang bunuh? You're happy. Apa yang jadi sebenarnya Tiba-tiba je bertunang. Pelik. You sanggup je. Datin Hayati yang suka pandang hina pada keluarga saya. Awak jangan samakan saya dengan keluarga saya, Ica. Tapi darah yang mengalir dalam diri awak tetap darah yang sama kan? Dan saya benci dengan darah tu. Jangan ni bila Mama cakap je pasal hal kahwin. Mi macam buat indah tak indah je. Kan? Kenapa Mama cakap macam tu? Dengar sini, Min. Walau apa sekali keadaan pun, Min tetap akan dinikahkan dengan Farhan. So, kalau Min ada affair dengan mana-mana lelaki, please stop it. Jangan sampai Farhan tahu. Okey? Okey. No. Rancangan kita tetap kita teruskan. You tetap kena kahwin dengan Farhan, okey? Dan bila lepas kahwin dengan Farhan, I nak you pujuk Farhan suruh dia pindahkan segala saham dia, segala harta dia atas nama you. Dan lepas tu, I akan ceraikan kakak kesayangan you tu. Lepas tu kita bebas. Kita boleh pergi mana kita nak pergi, okey? Walau dia tahu apa yang kita buat sekalipun, lantak dia. Janji dendam I dah terbalas. Papa harap sangat yang Farhan tak membantah. Apa yang Papa dan Mama buat ni semua untuk kebaikan Farhan. Papa dan Mama aturkan perkahwinan Farhan dengan... Papa buat je lah Papa nak buat. Ha? Farhan tak kisah dah. Betul tak Farhan?